Alright guys, the time has come for the supplement 35kg Giant Dumbbell Challenge. Ya, aku tak bersedia sebenarnya, tapi ya aku try je, mana tahu dapat 10 rep pun okey buat kan. So ramai ada kat sini, termasuklah orang-orang yang kuat-kuat juga dekat Bangi ni. Aku je biasa-biasa je. Let's get on to it. Kita tengok macam mana challenge ni, tengok berapa banyak aku boleh buat dan berapa ramai kawan-kawan aku boleh buat. See you guys after this. Kita tengok Fazim, Strongman top 3 Malaysia. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 15. Come on ni. 12 lagi. 16, 17, 18, lagi. 19, 21, 20, 21, lagi. 22, lagi. 23, 21, habis. Wow. Senyum sikit. Faham tak suka benda ni? 21 reps. Damn it. Gila lah tu. 23 reps siap. Macam mana aku nak beat? Memang hidup lah 23 reps. Come on Syafiq. Come on. Tak pernah try tu. Sumpah tak pernah try. Boleh lah ni. Easy lah. Syafiq. So ni tu berapa kau? Aku suka go baru naik, kiri kanan tak kisah tangan mana. Janji tangan dua ni. Kau nak sengit badan kat sini tangan dua angkat kan. Aku banyak. Okey, aku tak banyak. Susah man. Pegang dulu. Tapi okey lah momentum tu. Tadi tu asal kau ni atas je. 3 go. Push. Come on. Push. 1. Easy. Yo. 4. Ngomong, boleh ngomong. 3. Ngomong, nice. 11. Nice work. Test dulu. Nice. Angkat 2 boleh, try 1. Balance 1. Nyanyi lurus, nak sengit badan kau pun nyanyi lurus. Semua susah duduk, macam mana duduk kecil ni. Kan ini siapa lagi? Tak ada nyala. Come on dude, easy. Boleh. Berat. Aduh. Dia masak ke? Boleh pegang dulu. Aku sebut dulu baru naik. Yang penting tangan lurus. Tangan lurus. Kita sebut 1, dia drop. Kalau drop, tak kisah dah. Tak kisah lagi atas ni. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Boleh. 1. Boleh lagi. 2. 3. 1. Lagi. 4. 5. Boleh. Come on. 6. Come on. 7. 8.
Come on. Lagi tiga. Come on. Lagi. Baik. Tiga. Come on, last one. Satu habis. Lebih satu bro. Good job bro. Okeylah. Come on, easy guys. Push. One. Two. One. Easy. Three. Come on. Easy. Come on, stable. Yes. One. Boleh. Come on. Press. Okay, nice. Boleh. Come on. Easy. Come on, easy. Push again. Push. Okay. Come on. Push. Nice. Awak kan? Jatuh punya. Dia tahan. Manakah? Ya. So Dot, so far challenge ni kau lebih daripada aku lah. Aku rasa boleh lagi tak kau out of stamina. Better lah daripada sandbag kot. Sandbag itu 3-4 je siap, malu tu. Ni dapat apa tadi? 11, 12. Right tu, good job. Nice. Oh. Kau memang ada dumbbell yang dua kali besar kan? Ni grip besar ke? Dua grip besar kan dia nak main ni. Kalau arm bracer mereka dia tak buka. Dia ketat je. Tapi dia boleh buat. Oh. Okay mana? Kali kedua jumpa dia. Kali kedua. Ada way. Best boleh. Champion lah Fazil. Best ni way. So far kau paling tinggi. Okay. Right, so done 35kg Giant Dumbbell Challenge. Kali ni Pidot beat aku lah. So macam mana? Apa verdict kau pasal challenge ni Dut? Tak tahu lah, depends lah. Bagi aku dumbbell tu alright je, tak adalah berat sangat. Cumanya aku memang tak ada stamina. Game ni main dengan stamina juga tau. Sebab aku punya stamina tadi pun out juga sebenarnya. Macam yang korang nampak dalam previous tadi, aku buat challenge tu, actually aku rasa form aku dah okey. Boleh lah form. Aku try dah buat cepat-cepat, kejar masa, tapi end up aku out of stamina. Tapi okey je, alright lah. Lebih 10 tu aku kira bersyukur. Tak, kau yang macam tu aku tak dapat 10. Aku target 10 ni tak dapat tu. Okey lah, dapat 8 tadi. Most of kawan-kawan kita orang pun tadi 11 kan. Syafiq 11, Pidot 12, Mak Q 13. Lebih lah. Aku paling rendah lah cerita dia. Fazim yang tanya 23. Fazim yang tanya. At least 20. Dia bukan dumbbell press tau. Dia front raise ke tu. Aku tak tahulah dia superhuman ke apa, aku tak tahu lah. Dia front raise je. Front raise. Macam kau workout shoulder depan macam tu dia main. Aku tak faham betul. Good spot lah benda ni, good spot. Kalau ada challenge lagi macam ni, insyaAllah aku dengan Pidot memang for sure join je. InsyaAllah. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.